Berdasarkan statistik JPJ, 18 hingga 20 orang dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya setiap hari. Lebih membimbangkan, 60% daripadanya melibatkan penunggang motosikal. Justru pelbagai usaha dipergiat bagi menangani isu terbabit, termasuk menerusi kempen kesedaran keselamatan jalan raya. Kelab Media Prima antara yang tampil dengan inisiatif Safe Ride Boss dalam usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya dalam kalangan penunggang motosikal. Menerusi program ini, perkongsian pihak penguatkuasa dilihat mampu menjadi platform efektif mendapatkan pelbagai informasi berkaitan. Tadi ada soalan tentang laluan di lorong kecemasan. So yang benda-benda itu yang kita mungkin tak tahu. Jadi amalan apa kita buat dari aktiviti tadi buat dari saya rasa from time to time, masa ke semasa telah meningkatkan ilmu kepada semua kalangan media prima dan juga kepada peserta lah. Kempen disertai 50 ahli kelab motosikal dan 50 petugas media prima ini memfokuskan pemahaman mendalam berhubung undang-undang jalan raya. Ditambah lagi yang mana kita tak tahu jadi tahu. Baguslah. Contohnya macam laluan kecemasan, motor tu sepatutnya tidak digalakkan lalu lah sebab boleh mendatangkan kemalangan lah. Ia dilihat perlu memandangkan antara punca utama kemalangan jalan raya melibatkan motosikal adalah sikap penunggang itu sendiri. Bukan masalah motosikal ataupun bukan masalah jalan raya. Masalah penunggang tu dia dah tahu hujan, dia bawa laju juga. Dah tahu selekoh di hadapan, dia bawa laju juga. Dah tahu ada simpang di hadapan, dia tak perlahankan kenderaan motosikalnya. Itulah punca yang utama sekali lah. Memasuki tahun ketiga penganjurannya, program sebegini diharap dapat diteruskan seterusnya mampu menjadi contoh kepada pelbagai pihak lain dalam menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja masing-masing.